Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okay guys, so hari ni 25 hari bulan Mac tahun 2025. Cantik, 25/3/25. Okay, so kita nak tengok chart Amazon. Ini adalah weekly chart untuk Amazon. So kalau anda perhatikan dekat kita punya chart ni, for the past berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 minggu price drop, lepas tu 1 minggu naik, kemudian dia turun balik dan minggu ni nampak ada cahaya sikit lah. Okay, so apa yang lebih critical dekat Amazon ni ialah this is a support area. Support in which hari tu dia break, nampak macam nak turun lagi kan, tapi this week dia start naik balik. So kalau katakan this week Amazon boleh close above this support area, so might as well saya marking kan Ustaz. Okay, so we are going to see Amazon punya price boleh naik lebih tinggi and targeting dekat 215. So basically 215 ni saya ambil pada high sini, 1 low, 2 low, 3 low, kemudian dia break. Betul? So ini kan dia tidak ada retest lagi dekat sini. So most likely price boleh naik sampai 215.9 atau 216 dekat area. So ini adalah the nearest target lah untuk Amazon. So again saya tulis resistance. Okay. Baik. Kalau kita tengok dekat news kat sini, latest update, Amazon.com shares rose by 3.6% during market rally, making the second best performer on the Dow Jones DJIA. See? Cantik ni. Amazon naik, Tesla pun melompat. Tesla jumps dia kata. Okay, untuk earnings dia pada 24 April. So, tidak ada masalah kalau tuan-tuan nak trade Amazon ni sebab lagi sebulan lagi. Plus minus lagi sebulan lagi dia punya earnings. Biasanya earnings time saya tidak trade lah. Saya bagi earning tu habis kan, besok tu barulah saya trade. So kalau sekarang 25 bulan 3, next earnings dia 24, so ada masa hampir sebulan kan? Sebulan lah. Trade je lah. So saya sekarang ni bias bullish dekat Amazon. Kalau kita tengok dekat time frame daily, ini nampak tak? Last semalam punya candle ni dia close above kita punya support. So ini memang satu macam signal yang cantik lah untuk buyer. So kalau saya tambah lagi satu area sekejap Okay, so ini resistance jadi support kan? Lepas tu nampak tak? Price cuba untuk break kan, tapi tak berjaya. Kemudian dia break, naik balik. So basically kalau katakan macam ni dia close dekat atas ni kan, yang bawah ni guys kita dah boleh panggil dia sebagai satu fake out. Kita boleh panggil dia sebagai satu fake out. So target saya memang cun lah dekat 215 ni. Kita market ni buka 9.30 malam. So saya akan cari peluang untuk buy dekat Amazon malam ni insyaAllah. Okay, kalau saya letak MACD, tengok momentum dia. Okay, dia baru cross, ada sedikit bullish momentum dekat sini. Kalau saya letak moving average, ini 20. Okay, sekejap. Saya letak okay, simple. Saya letak 200. Saya nak tengok dekat mana dia. Daily Okay, saya warna biru lah. Okay, nampak tak guys? So, saya buang ni sekejap. Okay. Last semalam punya candle ni dia close above 200. Wah, nice kan? Cantik ni. So memang saya akan bullish lah untuk Amazon. Saya akan cari peluang untuk buy Amazon ni dan TP saya somewhere dekat sini. Kalau untuk yang lebih sharp lagi, kita try tengok time frame lebih kecil sebab bila market buka 9.30 kan, kadang-kadang dia tu melompat tau macam ni. Kan? Dia melompat macam ni. So dia leavekan some gap over here. You see? Ada gap yang tidak ditutup. See? Ini ada gap, dia terus turun. Nampak tak? Dengan gap kan? Bila market open, dia gap kan? Lepas tu dia terus turun. Belum ada closure lagi. Ini turun, ada close. Ini turun, ada close. Ini naik, ada close. Ini turun, ada close. See? Ini belum lagi. So mungkin dia boleh turun sikit, lepas tu dia naik balik. Ataupun dia naik dulu, kemudian baru dia close. So kalau anda tengok macam ni kan, ini pun ada gap. Close tak? Belum lagi. So mungkin dia tunggu price ni naik untuk di close. Who knows?
Okay, so at least yang ini gap yang paling dekat ni lah. High dia dekat 208 kat sini. Alright, dekat sini 208. Okay, ini time frame H1. So perhatikan malam ni punya open. Kalau time frame M15, ini dia. See, lebih clear lah. So walaupun dia melompat semalam, lepas tu dia tak banyak movement. Tak banyak movement. Saya rasa saya masuk dekat SMCI pun satu lagi kot. Tapi this is very much bullish lah. So kalau anda nak try trade, boleh open satu position dekat Amazon malam nanti. And ironically, Amazon ni juga adalah share pertama yang saya trade tahun 2014 dulu. The first US stock share yang saya trade masa saya mula-mula belajar stock dulu 2014, inilah dia. Amazon Amazon. So guys, anda boleh try trade Amazon. Saya bias bullish, okay? So mungkin tunggu sedikit pullback ke, tengok macam mana malam ni punya price action. Alright, apapun be very careful. Make sure anda kalau yang baru-baru mula nak try trade ni kan, anda boleh try dekat FX Pro. Download MT5 platform, buka account di FX Pro. Kemudian download MT5 dan boleh buka Amazon punya share. Kalau tak nak besar-besar, try satu lot dulu atau 0.5 pun boleh, tak ada masalah. Try. Okay. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.